Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Rocky di sini. Selamat datang ke channel saya Roka Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform-platform social media saya lain, FB, Insta dan juga TikTok. So hari ni saya dekat Kawasaki Serdang. Kedai baru tau. Kedai baru Kawasaki Serdang. Hari ni ada majlis perlancaran model baru dan juga pelancaran kedai baru ni lah, Kawasaki Serdang. So jom kita tengok. Sempena perlancaran showroom baru Kawasaki Serdang, Kawasaki Malaysia turut melancarkan dua model terbaru diorang, iaitu versi 1100 dan juga Kawasaki Ninja 1100 SX. So kita tengok dulu Kawasaki versi 1100 ni. Seperti yang korang tengok kat depan ni, memang cukup handsome tapi quite familiar. Dari segi rupa luaran dia tak berapa banyak sangat perbezaan. Of course lampu depan belakang fully LED. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin 4 silinder 1099cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 133 horsepower dan juga 112 Nm of torque. Sistem brake hadapan dia menggunakan disc dan juga kaliper radial daripada Kawasaki. Belakang pun pakai single disc, and of course dia datang dengan dual channel ABS. Sistem suspension hadapan menggunakan USD fork, adjustable USD fork, and sistem suspension belakang menggunakan monoshock adjustable juga. Dan untuk model versi 1100 ni, dia turut datang dengan IMU Enhanced Electronic Package daripada Kawasaki, yang mana termasuk dengan KCMF, KTRC, KIBS. Lepas tu kita ada Kawasaki Quick Shifter, and ada beberapa riding modes lah, termasuk Sports, Rain, Road dan juga Custom Rider lah. Tangki petrol dia memang cukup besar guys, 21 liter. Versi 1100 ni turut dilengkapi dengan electronic cruise control dan juga ada USB Type-C outlet untuk gadget-gadget adventure korang lah. Untuk model versi 1100 ni kita ada 3 varian, iaitu varian standard, varian S dan juga varian SE. Dan harga jualan dia pun, harga mula dia pun pada saya cukup berpatutan, iaitu bermula daripada RM65,100 dan ke atas. So korang boleh tengok sendirilah. Kalau korang berminat, korang boleh terus booking. Model yang kedua adalah model Kawasaki Ninja 1100 SX. So motosikal ni turut dilengkapi dengan enjin yang sama, iaitu enjin 4 silinder 1099cc yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 134 horsepower dan juga 113 Nm of torque. And sistem brake dia menggunakan disc depan dan belakang, 2 disc dekat depan dan juga menggunakan kaliper radial daripada Brembo guys. Of course dia datang dengan ABS depan dan belakang. Sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork fully adjustable. And untuk model SE of course lah mesti datang dengan Ohlin suspension, Ohlin S46 fully adjustable. Ninja 1100 SX ni turut dilengkapi dengan IMU Enhanced Electronic Package, termasuk KCMF, KTRC, KIBS. Lepas tu kita ada riding modes, and of course turut dilengkapi dengan cruise control, and ada quick shifter guys, up and down. Tangki petrol dia pun cukup besar juga, 19 liter, dan kita ada USB Type-C outlet untuk gadget-gadget korang. Harga jualan untuk Kawasaki Ninja 1100 SX bermula daripada RM79,000 sahaja. So pada saya pun cukup berbaloi, and kalau korang berminat, korang boleh pergi dekat dealer-dealer Kawasaki yang terdekat dengan korang, and korang boleh tengok dengan lebih dekat features-features dan juga ciri-ciri tambahan lain yang turut ada dekat dalam model yang baru ni. Alright, itu dia guys, Kawasaki model baru dilancarkan.
dekat Kawasaki Serdang. So harga jualan dia macam saya sebut tadi, ada sebiji RM79,000 dan sebiji lagi RM65,000. So kalau korang berminat, korang bolehlah pergi dekat dealer-dealer Kawasaki yang terdekat dengan korang. Ciao.